Okay korang, Bella ada something nak tunjuk kat korang. Sebenarnya Bella dah impikan benda ni lama dah, tapi baru sekarang tercapai. Banyak rintangan, tapi Alhamdulillah siap juga. Walaupun bukan 100%, tapi 90% pun jadilah. So jom Bella nak tunjuk dekat korang apa impian Bella sebelum ni. Dengan bismillahirrahmanirrahim. So inilah dia butik baru Thalia yang berada di Bangi Central. Macam korang boleh nampak, butik ni berkonsepkan estetik seperti mana yang diminati para gadis dan juga para wanita. Untuk pemilihan color pula, Bella memilih untuk color nude dan juga color hijau supaya nampak lebih menarik dan juga kemas. And then korang bolehlah OOTD dekat sini sambil beli-beli baju dekat butik Thalia. And macam korang tahu, sebelum ni Bella meniaga dalam bidang kosmetik dan juga suplemen. Jujur sebenarnya Bella sangat takut untuk ceburi bidang baru ni. And Bella sangat mengharapkan sokongan dan doa daripada family Bella, orang sekeliling Bella dan juga korang yang tengah tengok video Bella ni. Tapi korang semua jangan risau, Bella still lagi dalam bidang suplemen dan juga kosmetik. Dan dalam masa yang sama, Bella nak juga berada dalam bidang fabric. Bella betul-betul nak berjaya dalam apa jua bidang yang Bella ceburi, termasuklah bidang yang baru ni. Terima kasih ya Allah, terima kasih untuk family dan juga orang sekeliling, dan terima kasih untuk korang semua yang sentiasa support Bella dan sentiasa mendoakan Bella. So korang semua dah ready ke? Butik Thalia akan dibuka pada 29 hari bulan 11 pada pukul 10 pagi, dan untuk 50 orang terawal Bella akan bagi